Ni teh Arab daripada Al-Khair. Aku minum dulu Sedap weh. Memang tak dapat kat kedai lah rasa macam ni. Abang nampak ni, dah repeat order banyak kali sebab sedap sangat. Tak payah nak minum kat kedai dah. Betul. Saya pun tinggal satu sachet teh halia ni dengan satu kotak lagi perasa kardamom ni. Memang nak kena repeat lagi lah. Okey, kalau hampa yang tak pernah rasa lagi, okey, ni chai karak ataupun teh Arab daripada Al-Khair. Especially hampa yang mungkin masa pernah minum masa buat umrah kan dekat Mekah ke Madinah. Yes, rasa dia memang sebiji kat sana. Memang mengimba masa minum kat sana. Pasal apa? Rasa dia macam teh Arab dekat Arab tu. Okey, sebab dia memang made in Saudi tau. So kira ni macam minuman import lah. Premium tapi harga murah. Okey, dan didatangkan jenis instant sachet macam ni. So kita tuang bancuh je. Dia ada 4 perisa. Halia ni, kardamom. Lepas tu dia ada perasa kopi dengan saffron. Dan dia ada dengan gula dan tanpa gula. Walaupun tanpa gula pun sedap lagi. Rasa dia punya base ingredient tu kan. Tapi yang paling saya recommend halia ni lah. Dia macam kita minum kat kedai mamak kan. Teh masala, teh halia. So kalau hampa yang tak pernah try lagi, wajib try. Dan stok dia ni pun cepat sold out tau. Lagi-lagi yang perasa halia ni. Okey, so boleh check stok dekat link. Beli kat situ.